Ustaz nak tahu kisah lucu sepanjang jadi ahli intim ada tak? Kisah lucu sepanjang menjadi ahli intim banyak. Dia paling lucu kalau on stage kita terlupa lirik. Kan? Paling menarik sekali Azamin lah. Legend lah dia tu. Pernah start performance lagu Ya Rabbi ya kan. Akan aku teguh untuk bisa menerima. Dia lupa lirik tu. Muzik dah start dah ni, nak atas. Sekali dia lupa. Kali dia buat apa, dia pergi betulkan speaker depan tu. Masa tu tak tahu nak gelak ke, nak kesian ke. Dia lupa lirik tu, memang tak keluar langsung. Allahu Akbar. Tu antara momen yang saya rasa macam Azami kalau dia buat lawak memang pecah. Dia memang tak boleh go Pandai tu. Dia letak bag dia tu kat depan kan. Speaker apa nama ni, speaker monitor, speaker yang menghadap gitu. Kali lagu tu muzik dah jalan dah ni, kenapa kau tak masuk rupanya dia lupa lirik sampai ke sudah. Alah ilah illallah budak ni. Rasa kita orang enjoy lah sebab lagu Ya Rabbi tu macam happy-happy kan. Kita terus Ya Rabbi apa ya nyanyi kan. Tapi dia boleh lupa part tu. Akan aku teguh. Tak keluar dia tu. Tak keluar satu patah pun. Itulah dia.